Kadang terfikir kenapa dulu tak alihkan sahaja duit kepada bentuk emas. Masa 2020 dulu 100 gram emas gold bar baru RM21,000. Tapi masa tu fikir harga emas tengah tinggi ni, tunggu turun dulu baru beli emas. Cuma masalahnya harga tu tak pernah turun. Dan sekarang ni 2025 satu keping 100 gram emas gold bar dah cecah lebih RM58,000. Maknanya dalam masa 5 tahun saja nilainya dah naik lebih RM37,000. Simpan tak apa, buat apa-apa hari ni dah sangat untung daripada nilai asal. Itulah keajaiban emas ni, bila kita simpan nilainya makin lama makin meningkat. Bila kita simpan duit nilainya makin lama makin hilang disebabkan inflasi. Emas ni pelindung nilai yang sebenar, tempat kita lindungi nilai duit kita daripada nilai duit kita makin lama makin susut setiap tahun. Sebenarnya kalau tuan-puan ada duit sebanyak RM58,000 boleh terus alihkan kepada 100 gram emas gold bar ni. Dan untuk tuan-puan yang nak buat simpanan emas ni sedikit demi sedikit, tak apa, boleh saja mula simpan emas ni melalui akaun Masjid Public Gold. Nak mudah terus saja konsisten buat simpanan emas ni 1 gram 1 bulan. Ataupun boleh saja simpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Nak simpan lebih pun tak apa, ikut kemampuan tuan-puan sendiri. Simpan emas sikit-sikit pun tak apa, yang penting kita mula dulu buat simpanan dalam bentuk emas. Sebab harga emas ni tak tunggu sesiapa pun, dia terus naik walaupun kita belum mula. Jadi untuk tuan-puan yang dapatkan 100 gram emas gold bar ni dengan cara mudah dan murah, tuan-puan boleh terus kontak saya untuk saya bantu. So, nombor 1, cek komen, jangan lupa follow.